كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه الضيف تحرك له، وفيه البشاشة بالضيف، وذلك من أهم ما يقابل به الضيف. Kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada tetamu yang datang bertemu dengan Nabi, Nabi akan menyambutnya dan baginda akan senyum menyambut tetamu. Itu adalah antara adab yang penting untuk menyambut tetamu. وإن كان مادا رجله قبضها صلى الله عليه وسلم إكراما واحتراما للضيف الداخل، فينبغي أن يشعر الضيف بفرح من يضيفه ومن ينزل عنده، ويبدي له من البشاشة والاحترام والحركة ما يدل على فرحه به وإكرامه إياه. Jika Nabi SAW sedang melunjurkan kaki baginda, baginda akan menarik semula, melipat kaki Nabi SAW untuk memuliakan tetamu. Tuan rumah perlu menyambut dengan senyuman supaya tetamu itu merasakan kehadirannya itu dihargai. قال ولما دخل وفد عبد القيس عليه الصلاة والسلام فرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب بهم ودعا لهم، وذلك أنهم وصلوا وكانوا في شوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إلى المدينة عند المسجد قيل لهم رسول الله في المسجد، فتبادروا عن رواحلهم دخلوا إليه شوقا إلى لقائه ورؤيته. Diriwayatkan bahawa ketika Rasulullah SAW menerima kunjungan rombongan Abdul Qais yang datang bertemu dengan Nabi SAW, baginda menyambut kedatangan mereka dan baginda mendoakan kebaikan untuk mereka. Diriwayatkan bahawa ketika rombongan Abdul Qais ini tiba di Madinah, mereka dikhabarkan bahawa Rasulullah SAW sedang berada di masjid. Maka rombongan ini disebabkan rasa kerinduan mereka kepada Nabi SAW, mereka dengan segera menuju ke masjid untuk bertemu dengan Nabi SAW. وكان هذا سيدهم صاحب حلم وأناه ومكارم، فربط رواحلهم ورتبه ورفع امتعتهم وأخرج متاعه وأخرج له ثياب حسنة وتوضأ واغتسل ودخل. فلما دخلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم وزعيمكم؟ قالوا المنذر بن عايد، وأشار إليه وإذا هو متخلف بعد القوم يعقل رواحلهم ويضم متاعهم. فلما فرغ أخرج من صالح ثيابه فلبسها ولقى ثياب السفر وأكبر عليه صلى الله عليه وسلم وقد بسط رجله واتكاه، فلما دام المنذر أوسع له القوم وقال ها هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله ها هنا يا منذر، فأجلسه بجنبه فقعد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب به وألطفه وسأله عن بلادهم، ثم أقبل على الأنصار قال يا معشر الأنصار أكرموا إخوانكم فإنهم أشباهكم في الإسلام. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول للوفد عبد القيس كيف وجدتم كرامة إخوانكم وضيافتهم إياكم؟ يعني الأنصار قالوا خير إخوان يا رسول الله، ألانوا فرشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلمونا كتاب ربنا وسنة نبينا. فأعجبت النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها أن يكون أصحابه على هذا المستوى من الإكرام والتعليم والأداء المهمة. Rombongan Abdul Qais ini disebabkan kerinduan mereka untuk bertemu dengan Nabi SAW, mereka terus menuju ke masjid Nabi dan meninggalkan barang-barang mereka dan kenderaan mereka tanpa disusun. Ketua mereka iaitu Munzir bin A'id adalah seorang yang penyabar dan penyantun. Munzir bin A'id ini mengumpulkan barang-barang yang ditinggalkan oleh mereka dan menghimpunkan kenderaan-kenderaan mereka dan mengikatnya dan menyusunnya. Sedangkan rombongan tersebut semuanya telah pergi ke masjid untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tetapi Munzir bin A'id sebagai ketua, beliau menyusun barang-barang mereka
dan setelah itu beliau menukar bajunya kepada baju yang cantik, kemudian mengambil wuduk dan solat dan seterusnya pergi ke masjid untuk bertemu dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada rombongan itu, siapa ketua kamu? Mereka berkata, Munzir bin A'idh. Sedangkan dia masih belum sampai ke masjid, dia sedang menyusun barang-barang mereka dan kenderaan mereka. Munzir bin A'idh setelah selesai menyusun barang-barang mereka dan kenderaan mereka, beliau telah menukar bajunya kepada baju yang cantik dan telah mengambil wuduk dan bertemu dengan Nabi SAW. Apabila beliau tiba bertemu dengan Nabi SAW, baginda Nabi ketika itu sedang duduk sambil bersandar sambil melunjurkan kaki baginda. Melihat kedatangan Munzir bin A'idh ini, Nabi SAW duduk tegak membetulkan posisi kedudukan baginda dan baginda melipat kaki Nabi sebagai hormat kepada Munzir bin A'idh, dan baginda Nabi SAW memanggil, wahai Munzir, mari sini, duduk di sini. Maka Nabi SAW mendudukkan Munzir bin A'idh di sebelah kanan baginda. Nabi SAW melayan dia dan bertanya keadaan dia dan bertanya keadaan negeri mereka. Setelah itu Nabi SAW memerintahkan kaum Ansar supaya melayan rombongan Abdul Qais ini. Nabi SAW bersabda, wahai kaum Ansar, layanlah saudara-saudara kamu yang datang ini, rombongan Abdul Qais ini, kerana mereka sama seperti kamu, seagama dengan kamu, maka layanlah mereka. Maka setelah berlalu malam tersebut, keesokan harinya, Nabi SAW bertanya semula kepada rombongan Abdul Qais ini, bagaimana keadaan pada malam tadi? Bagaimana kaum Ansar melayan kamu? Maka rombongan Abdul Qais ini berkata, ya Rasulullah, kaum Ansar sangat pemurah. Mereka melayan kami sebaik-baiknya. Mereka memberikan kami tilam yang empuk. Mereka memberi kami makanan yang sedap. Mereka mengajarkan kepada kami kalamullah, perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Mendengar demikian, Rasulullah SAW berasa gembira kerana melihat bagaimana kaum Ansar melayan tetamu, memuliakan tetamu dan menghargai tetamu seperti yang diajar oleh Rasulullah SAW. وكان عوف بن مالك يقول يا رسول الله الرجل أمر به فلا يجريني ولا يضيفني ثم يمر بي أفأجزيه صلح له كما صلح لي لا أجري ولا أضيف. قال لا بل أجره. يعني لا تكافئ السيئة بالسيئة، تكافئ بالحسنة، ولا ينبغي للمؤمن أن يكافئ من أسائره بالإساءة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم هكذا، لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، يجزي بالسيئة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وقال الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال أخرجه الترمذي في كتاب البر. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada seorang lelaki ini, beliau tidak pernah mengundang saya, menjemput saya menjadi tetamu. Hari ini beliau melintasi di kawasan saya, maka adakah boleh saya membalas perbuatan demikian? Saya membiarkannya dan tak menjemputnya datang ke rumah saya. Maka kata Nabi, jangan buat begitu. Undanglah dia datang ke rumah kamu, jemputlah dia datang ke rumah kamu. Walaupun dia tidak menjemput kamu datang ke rumahnya, kamu jemputlah dia datang ke rumah kamu. Maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Orang yang beriman perlu membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah sunnah Nabi kita SAW. Rasulullah SAW tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tetapi Nabi SAW memaafkan dan membalas keburukan itu dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, tidak sama keburukan dengan kebaikan itu. Maka tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Nescaya kamu akan melihat orang yang asalnya merasa benci kepada kamu, tetapi akhirnya menjadi teman yang rapat dengan kamu. Tidaklah yang melakukan demikian melainkan orang-orang yang sabar, dan tidaklah yang melakukan demikian melainkan orang-orang yang akan mendapat keuntungan yang besar. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Al-Bir.
وكان أبو هريرة يقول لما قدم وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخدمهم أحد غيري، فكان يخدمهم بنفسه صلى الله عليه وسلم. قال أصحابه نحن نكفيك الخدمة يا رسول الله لهؤلاء الوفد والضيوف الذين وفدوا. قال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم عن أصحابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى بالدنيا في مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika rombongan Najasyi datang bertemu dengan Nabi SAW, baginda berkata kepada para sahabat baginda, tidak ada sesiapa pun yang berkhidmat kepada rombongan ini melainkan saya sendiri akan berkhidmat kepada rombongan ini. Maka Nabi SAW sendiri yang berkhidmat dan melayan kedatangan rombongan Najasyi ini. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, biarkan kami yang melayan dan berkhidmat kepada rombongan ini, bukan tuan yang melakukan kerja-kerja ini. Tetapi Nabi SAW menjawab, tidak, biar saya yang melayan mereka kerana mereka dahulu melayan sahabat-sahabat saya, maka hari ini saya nak membalas kebaikan yang pernah mereka lakukan kepada sahabat-sahabat saya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam Makarimul Akhlaq. Dan akhlak Nabi SAW ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang amat hebat.